KL untuk hadir konsert band yang menyokong LGBT, boleh jamak kosor tak? Kerana ada orang kata tak boleh jamak kosor sebab tempat konsert itu campur laki puang. Dia yang pertama kita kena faham, yang pertama sekali ialah pengisian tu. Siapa yang mengisi? Yang menyanyi, yang menjadi penghibur tu siapa? Di situ datangnya hukum haram halal. Tak. Kalau maknanya di situ benda yang haram, lirik-lirik yang haram, lagu-lagu yang haram kita dengar kerana bertentang dengan syariat, maka perjalanan, maka tempat atau konsep itu dipanggil majlis itu maksiat. Bila majlis itu maksiat, kita ni tidak boleh pergi, haram. Kalau kita pergi juga tidak boleh mengambil rukhsah agama. Maka di antara rukhsah agama itu menjamakkan solat dan qasar. Maka sebab itulah kaedah yang dibolehkan jamak qasar hanyalah perjalanan ke tempat yang bukan maksiat. Sekalipun tujuan dunia tidak mengapa. Tak mesti tujuan akhirat. Tujuan dunia pun boleh. Contoh tujuan dunia ialah musafir kerana berniaga, cari duit, dibolehkan lagi. Yang tak boleh nak pergi buat maksiat, seperti konsert maksiat. Faham? Bila konsert itu maksiat, dengan perempuan tidak menutup aurat, terlonja-lonja, terkinja-kinja, mendedahkan aurat dan bercampur gaul laki puang, memang jadi majlis itu majlis yang haram. Maka kaedah kita ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah agama itu tidak diberikan kepada perkara maksiat. Tak boleh. Jadi tidak sah. Tidak sah. Kalau dia solat juga dengan jalan qasar, maka solatnya tidak dikira. Kerana dia nak pergi buat maksiat. Okey?